panas-panas ni kita dapatkan kipas yang macam ni. Barulah sempoi. Ini bukan sembarangan kipas ni geng. Nampak tak? Tak ada wire. Ini adalah kipas yang menggunakan tenaga solar, bateri dan juga kalau nak pakai tenaga elektrik pun boleh. Ada tempat untuk masukkan kabel sini untuk disambungkan ke plug elektrik kita. Tapi sebenarnya bila dah kita charge kipas ini, kita boleh terus on kan. Tengok ya. Nampak tak geng? Sudah pun berputar. Tak ada wire pun. Dan dia ada feature-feature yang lain lagi, seperti kalau tekan di sini ada lampu. Ada juga untuk kita pasang ekstra lampu dekat sini. Ada timer dan kita boleh pusingkannya oscillate. Seperti yang anda tengah tengok sekarang ni. Geng, ini adalah kipas yang terkini dan anda wajib dapatkan satu untuk diletakkan dekat rumah. Tekan bel kuning dan dapatkan sekarang.